وقال عليه السلام ولو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. Nabi kata kalau tiap-tiap orang waktu nak setubuh tu dia doa sepatah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Tuhan tolong hamba syaitan jauh. So, yang kedua, Tuhan kalau ada rezeki anak lah daripada persetubuhan ni, tolong juga hamba syaitan jauh. Waktu bersetubuh ni pun aku minta Muhammad syaitan ke jauh, jangan mari dekat. Dan kalau boleh salah boleh anak pun Tuhan hamba jauh, syaitan jangan ganggu anak aku. Nabi kata kalau mu baca lagu ni, doa ni lam yadurrahu syaitan, syaitan tidak akan mudarat pada anak kita. Anak kita insya-Allah tidak diganggu oleh syaitan. Perangai syaitan, PA syaitan, mikir cara syaitan, tindakan cara syaitan insya-Allah terkawal. Kerana waktu kita nak letak benih hari tu pun kita minta doa pada Allah Taala, minta Tuhan hamba jauh, syaitan jangan mari dekat. Belah mana hak orang kita hak kahwin dah tu ingat ke benda-benda ni. Kau terlupa habis dia.